aku taklah kata yang Liverpool 100% akan dapatkan Isak. Cumanya interest tu betul-betul genuine lah daripada Liverpool. Soalan adakah Liverpool betul-betul berminat untuk mendapatkan Alexander Isak, bagiku adalah satu soalan yang salah. Soalan yang betul ialah bilakah Liverpool akan meletakkan bidaan untuk mendapatkan Alexander Isak. Sebab mana-mana tim di dalam dunia pun akan berminat untuk mendapatkan Alexander Isak, tetapi disebabkan harga yang sekarang ni dikatakan mencecah 150 juta hingga ke 200 juta, sebab itulah tak ramai kelab yang berminat untuk mendapatkan dia. Tapi sebenarnya aku rasakan apabila Newcastle dah mula kod harga sekian-sekian tu, itu bermaksud kata pendirian Newcastle tu sendiri mungkin dah pun berubah. Sebab kalau kita ingat balik, even tadi aku scroll balik daripada bulan 3, bulan 4, bulan 5 dan sekarang bulan 6, dia punya tone tu dah pun berubah daripada satu player dengan status takkan dijual, not for sale at any price. Sekarang ni pendirian Newcastle tu dah pun tiba-tiba keluar harga. Walaupun harga tinggi sekian-sekian, itu bermaksud kata Isak actually taklah not for sale pun. Walaupun harga tu memang nampak macam tak make sense untuk seorang striker yang dah pun berumur 26 tahun dan juga mempunyai rekod injury yang kuat membimbangkan. Tetapi aku juga tak tolak kemungkinan yang Newcastle cuba untuk menakut-nakutkan semua potential suitors seperti Arsenal dan juga Liverpool. Aku tengok sekitar bulan 3 macam tu ke, Fabrizio Romano dan juga David Ornstein tulis Liverpool memang betul-betul berminat untuk mendapatkan Isak, tetapi Newcastle memang tak mau jual. Situasi Isak ni mungkin bergantung kepada adakah Newcastle akan dapat tempat untuk Champions League musim depan. Kemudian apabila Newcastle dah pun dapat tempat dalam Champions League, seharusnya cerita-cerita tentang perpindahan Isak ni dia sepatutnya matilah. Tapi actually benda tu sebaliknya yang berlaku. Aku dah rasa situasi yang berlaku sekarang ni, Liverpool mengharapkan Isak untuk menolak daripada dalam, Liverpool pula menarik daripada luar. Dia kena mengharapkan dua-dua pihak. Kalau kata contohnya satu pihak tu berdiam diri, tak jadi juga. Lagi pula sekarang ni dikatakan Newcastle juga berminat untuk mendapatkan Diogo Jota. Kalau contohnya ada sembang-sembang pasal Diogo Jota ni, Soheh ada juga sembang-sembang pasal Alexander Isak. Kok mana pun Newcastle memang tak boleh tepih lah. The inevitable question akan datang juga daripada Liverpool. Aku minat dengan hang punya striker. Sekarang ni betul ke yang striker hang ni tak available langsung untuk ke semua price? Ataupun aku letakkan selonggok 100 juta plus dengan Diogo Jota, lalu tiba-tiba hang pula mula berlembut hati. Adakah Isak menggunakan Liverpool untuk meminta gaji yang lebih? Ataupun adakah aspirasi dia tu sendiri untuk bermain dengan sebuah tim seperti Liverpool? Sebab hakikatnya, walaupun sayang macam mana pun seorang player tu kepada kelab, kalau aspirasi kelab tu tak sampai dan tak line dengan dia punya kemahuan, sebuah kelab tu payahlah untuk hold dia star player. Walaupun memang betul kontrak dia ada lagi 3 tahun dan rasanya situasi PSR Newcastle pun dah nampak agak pulih dan lebih baik daripada sebelum ni. Tapi kalau contohnya sebuah offer sampai 130 juta selambak dekat atas table, Newcastle mungkin kena fikir 2-3 kali jugalah untuk tolak durian runtuh yang sampai ni. Aku tengok setakat ni dalam transfer window, spending yang Newcastle cuba buat pun actually not that bad. Aku tengok Anthony Elanga rejected bid setinggi 45 juta. Nottingham Forest nakkan 60 juta untuk seorang player seperti Anthony Elanga, harga 60 juta. Lepas tu hampa boleh kata yang Florian Wirtz tu ialah satu player yang overpriced. Elanga ni nak kena kod sampai 60 juta memang makin merepek lah actually harga market tu sendiri. Sebab tu lah Newcastle pun berani untuk kod harga setinggi 150 juta kat atas. Sebab market memang nampak tak betul dah sekarang ni. Setiap saga transfer yang complicated macam ni, memang dia bermula tu dengan tak yakin dulu. Tiba-tiba sekarang ni bila dah mula ada cerita, confidence tu bertambah lah. Tapi aku taklah kata yang Liverpool 100% akan dapatkan Isak. Cumanya interest tu betul-betul genuine lah daripada Liverpool. Kita tak payah tengok jauh lah. Kita tengok sebulan lepas pun Florian Wirtz, cubaan Liverpool untuk menggunakan media dan juga naratif. Sebab kalau kata ini sekadar PR saja, ini bukanlah satu PR yang baik. PR sepatutnya menjadi satu benda yang menolak image Liverpool ke arah yang lebih baik. Lagi pula sekarang ni aku nampak a little bit positif berkaitan dengan Isak ni berbanding dengan sebelum ni. Sebabnya jurnalis yang dekat dengan Liverpool langsung tak tolak lagi kemungkinan Liverpool di bawah Michael Edwards sebelum ni pun kita tahu memang satu kelab yang betul-betul akan cuba manage expectation ke semua fans ni. Kalau daripada awal dia kata dia tak mampu, dia tak mampu lah. Bila keluar saja rumours yang tak make sense, straight away James Spears akan tweet. Sampailah ada gelaran daripada fans-fans kepada dia, back James Spears. Sebabnya dia ni tak ada berita yang baik langsung dia bagi kepada Liverpool. Kesemuanya berita-berita yang buruk. Liverpool tak mau beli player ni, Liverpool tak berminat untuk dapatkan kawan ni. Latest development yang keluar, aku rasa 2-3 hari lepas kot, kata Newcastle akan offer gaji baru kepada Alexander Isak. Dalam artikel yang sama, dia juga menyatakan yang Newcastle sekarang ni
tengah brace for impact yang Liverpool akan letakkan bidaan pada awal Julai, dan actually gaji yang Newcastle offer pun takkanlah setinggi apa yang Liverpool ataupun Manchester City boleh offer. So ya, situasi Isak ni menarik untuk kita tengok. Untuk ke depan ni Newcastle memang dia akan cuba all out lah untuk kekalkan Isak ni, dan Liverpool pula akan push all out untuk dapatkan Isak. Boleh jadi juga tiba-tiba seminggu lagi ataupun 2 minggu lagi berita tentang kontrak extension daripada Isak. Bila dah keluar berita macam tu, itu ialah isyarat untuk Liverpool beralih pula kepada second option, iaitu Hugo Ekitike lah. Bercakap pasal PSR pula, untuk Liverpool pula, Liverpool boleh spend atas daripada 200 juta lagi dan still penuhi kriteria yang PSR nak. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab jual play-play academy lah. Try Alexander-Arnold, daripada hari tu sepatutnya kita dapat kosong, sekarang ni dah pun kita dapat 10 juta pound. Kelleher kita jual setinggi 18 juta pound. Jadi ada kuasa 30 ke 35 juta pound Liverpool akan dapat untuk dapatkan dia. On top of that, aku rasa bijak lah daripada Liverpool. Sebab Liverpool masukkan juga buyback clause, yang kalau contohnya dia ni ialah satu player yang betul-betul meningkat selepas berpindah ke Bayer Leverkusen, Liverpool boleh dapatkan balik selepas tahun 2027. Kita masih lagi ada Arwi, Tyler Morton, Stefan Bajcetic, Ben Doak dan Owen Beck. So masih lagi banyak ruang untuk Liverpool bernafas dan spend di dalam transfer window ni. Dia bukan soal orang tua tu baru jumpa duit dekat bawah bantai dia ke apa ke. Aku boleh garanti kalau let's say musim lepas kita berjaya dapatkan Zubimendi, musim ni guarantee kita takkan attempt untuk dapatkan Florian Wirtz pun. Sama juga dengan soalan, kenapa zaman Klopp dulu tak spend macam ni? Mungkin situasi kewangan Liverpool sekarang ni betul-betul dah pun selesa, hasil daripada jimatnya Jurgen Klopp dulu, dan itu memberikan masa depan yang lebih baik lah untuk Liverpool. Hai guys, selain daripada menekan butang subscribe channel Bias Liverpool, anda juga boleh menyokong kami dengan menjadi member rasmi channel ini melalui package keahlian yang kini telah pun dibuka. Kami tawarkan 2 tier keahlian yang sesuai dan kena dengan harga peminat-peminat di luar sana. Tier 1 ialah Matchday Squad. Dengan menyertai tier ini, anda akan menikmati 3 keistimewaan eksklusif. Yang pertama ialah akses ke live chat khas untuk member semasa live stream. Yang kedua, logo loyalty di sebelah nama anda. Dan yang ketiga, emoji-emoji khas yang boleh digunakan semasa live chat dan juga komen. Tier 2 ialah Starting 11. Tier ini memberi semua kelebihan dari tier 1, tetapi ditambah dengan 3 kelebihan premium. Sesi live streaming eksklusif untuk ahli sekurang-kurangnya sekali seminggu, jam 12 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi, tak ada masalah. Video analisis taktikal mingguan, kupasan mendalam tentang pemain dan skuad menggunakan software berbayar. Dan yang terakhir, akses khas ke Discord rasmi Bias Liverpool, tempat anda menghabiskan masa untuk borak pasal Liverpool, breaking news, transfer news, everything about Liverpool. Kita akan berkumpul di situ sesama peminat tegar Liverpool. Dengan harga mesra rakyat, anda bukan saja menyokong channel ini, tetapi dapat lebih konten eksklusif dan juga merasai pengalaman komuniti yang lebih padu. Jadi, tunggu apa lagi? Klik join dan sertai keluarga besar Bias Liverpool.